Ini 7 perkara asas untuk turunkan berat badan. Nombor 1, kawal pengambilan kalori. Pastikan kalori yang masuk lebih rendah daripada kalori yang digunakan. Kurangkan makanan dan minuman yang tinggi gula, kurangkan makanan-makanan bergoreng dan kurangkan makanan yang mengandungi lemak-lemak trans. Nombor 2, tingkatkan pengambilan protein. Protein sangat penting untuk mengekalkan jisim otot semasa proses turunkan berat badan. Makan protein menyebabkan anda kenyang lebih lama dan kurang cravings untuk mengambil snacking-snacking kurang sihat. Nombor 3, tingkatkan pengambilan serat. Serat membantu melancarkan sistem penghadaman dan membantu anda berasa lebih kenyang. Kita perlukan 25 ke 30 gram serat sehari daripada sumber-sumber buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang dan juga bijirin. Nombor 4, jangan skip sarapan pagi. Sarapan pagi penting untuk membekalkan tenaga, mengekalkan jisim otot dan melonjakkan metabolisme badan di awal hari. Nombor 5, kekalkan aktif setiap hari. Cuba bersenam 3 ke 5 kali seminggu. Tidak perlu bersenam terlalu berat. Apa yang penting ialah aktif setiap hari. Anda boleh berjalan kaki, brisk walking, naik basikal, naik tangga dan juga berjalan-jalan. Nombor 6, cukupkan 2 ke 3 liter air kosong sehari. Air kosong, terutamanya air sejuk, meningkatkan kadar metabolisme badan. Minum air dahulu sebelum makan. Ini dapat membantu anda mengurangkan kalori yang masuk. Anda juga akan berasa lebih kenyang dan juga lebih segar seharian. Nombor 7, dapatkan rehat secukupnya. Cuba dapatkan tidur 7 ke 9 jam sehari. Tidur yang cukup dapat mengawal hormon kortisol yang menyebabkan anda stres dan merendahkan metabolisme badan. Saya Coach Zaid, Coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin mendapat berat badan ideal secara sihat, klik link di bio.